Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat berkumpul semula dalam sesi pembelajaran kita, iaitu dalam program Cepat Quran Tajwid. Untuk segmen petang ini bersama dengan saya dalam segmen Cepat Quran Tajwid untuk kita sama-sama mempelajari bagaimanakah cara untuk kita membaca Al-Quran mengikut hukum-hukum tajwid yang betul, mengikut hukum-hukum tajwid yang ditetapkan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan diharapkan dapatlah kongsikan, panjangkan, tolong sharekan juga live ini insyaAllah. Diharapkan supaya ilmu yang kita nak sama-sama pelajari ini boleh sampailah dekat semua orang dekat luar sana. Tolong saya share, tolong saya repostkan, dan bantu saya untuk tap screen. InsyaAllah pada hari ini kita nak masuk surah Abasa. Semalam kita masuk surah Abasa. Kita masuk semalam surah Abasa ayat 1 sampai ayat 21. Hari ini kita nak sambung ayat 22 sampai ayat 42 pada muka surat 585. Jadi insyaAllah diharapkan semuanya dah bersedia dengan Al-Quran masing-masing. Buka muka surat 585. Yang belum follow dulu. Yang belum follow dahulu. Dekat atas tu ada button follow. Boleh tekan button follow yang ada di situ dulu. InsyaAllah, terima kasih. Jom tuan-tuan dan puan, kita mulakan dahulu pengajian kita, bacaan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. Baik, insyaAllah. Kita nak masuk hari ni ayat 22 sampai ayat 42. Summa idza syaa ansyara. InsyaAllah saya baca dululah sekali lalu. Saya baca dulu sekali lalu ayat 22 sampai ayat 42. Lepas tu nanti baru kita akan go through dia punya hukum-hukum tajwid pula insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma idza syaa ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Kenapa saya rasa macam saya pernah baca surah ni dalam masa yang terdekat? Saya pernah baca, saya rasa ni dekat mana Surah Abasa. Surah Abasa. Okey, baik, tak apalah. So, tuan-tuan dan puan tu tadi contoh bacaan lah. Contoh bacaan untuk daripada ayat 22 sampai ayat 42. 22 sampai ayat 42 untuk surah Abasa ni. Okey, baik, insyaAllah jom kita nak tengok satu persatu tuan-tuan dan puan. Untuk siapa-siapa yang baru masuk, tengok ni dekat sini. Surah Abasa ayat berapa? Ayat 22 sampai ayat 42, muka surat 585. Saya tuliskan dah dekat situ. Okey, boleh tengok dekat situ nanti insyaAllah. Ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza, mim sabdu dengungkan di sini dengan dua harakat wajibul ghunnah. Summa idza syaa ansyarah. Syaa, panjangkan sya dengan panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Okey, dia bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah mad wajib muttasil. Summa idza syaa, summa idza syaa ansyarah. Ada dua kali a. Ada dua kali a dan kemudian syaa ansyarah. Ansya, ansya. Nun kosong bertemu dengan shin ni pastikan kita samar-samarkan, kita dengungkan dengan dua harakat di situ, ikhfa hakiki. Syaa ansyarah. Jangan syaa ansyarah. Jangan ansya ansya. Syaa ansyarah. Macam tu. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma, mim sabdu dengungkan dua harakat wajibul ghunnah. Yaqdi, yaqdi, jangan yaqdi. Jangan yaqdi, yaqdi. Jangan yak, kena lantunkan yaqa, yaqa, qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Kalla lamma yaqdi ma, panjangkan ma 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil kerana bertemu dengan hamzah tetapi terpisah dalam dua kalimah, maka ma ini adalah mad jaiz munfasil. Yaqdi ma amarah.
Bukan amarah. Bukan amarah Amaroh ro, bukan ra. Bukan ra, bukan, tetapi ro. Amaroh. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insan. Ada dua kali ikhfa hakiki. Nun kosong bertemu dha, nun kosong bertemu sin. Dua-dua kena dengungkan lah. Jangan falyanzuril insa. Tak nak macam tu. Ikhfa tu kena samarkan, kena dengungkan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amih, panjangkan dua harakat ma asli, ada alif kosong. Mih pendek sahaja, kalau berhenti cukup dengan satu harakat sahaja. Anna sababnal ma'a sabba. Anna, janganlah pula kita baca inna pula tiba-tiba. Anna, okey, hamzah baris atas, nun sabdu dengung dua harakat, wajibul gunnah. Anna sababnal, jangan sobab. Jangan sobab. Kena lantunkan ba tu, lantunkan dia. Okey, qalqalah sughra. Anna sababnal ma'a sabba. Ma 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Anna sababnal ma'a sabba. Ba dua harakat, belakang mad iwad dua harakat. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Thumma, dengungkan mim sabdu wajibul gunnah. Thumma syaqaqnal, lantunkan qalqalah sughra. Okey, jangan syaqaqnal, jangan syaqaq. Thumma syaqaqnal, qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Qa belakang mad iwad dua harakat. Fa ambatna fiha habba. Fa ambatna, iklab mim kecil ekor ke bawah bertemu dengan ba, dengungkan dua harakat, iklab. Okey, fa ambatna fiha. Na panjang dua harakat ma asli, fi panjang dua harakat ma asli, ha panjang dua harakat ma asli. Fiha habba. Sabdukan ba. Okey, habba, ba di belakang ini dua harakat, apabila berhenti dia jadi mad aiwad. Fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba. Wa 'inaban, bukan wa'anaban, bukan wa'i. Lepas tu pendek semua. Wa 'inaban, bau, muncung bibir dekat sini, masukkan dekat waw, dengung, idgham ma'al gunnah. Okey, pastikan dengung, jangan wa'inaban wa qadba, tak cukup. Wa'inaban wa qadba.
Dan kemudian waqadba, pastikan dot ini jangan dilantunkan. Tolonglah tuan-tuan puan, ambil pensil masing-masing, ambil pen, tolonglah tandakan, contengkan sikit dekat sini, tulis kat bawah tu jangan lantun. Dalam ramai-ramai ni saya yakin mesti ada punya terselit-selit orang-orang yang akan baca waqadba, waqadba, waqadba. Tak payah. Okey, jangan. Ini bukan huruf dal. Bukan huruf dal kita nak waqad, bukan. Ini huruf dot. Dot bukan qalqalah. Okey, jadi simpan dia. Waqadba, waqadba. Tolonglah. Okey, saya merayu sangat-sangat tuan-tuan puan. Tolonglah. Okey, catatkan, tolonglah tandakan, contengkan dekat Quran tu. Okey. Sampai ke hari ni saya masih lagi nak kena tegur pasal huruf dot. Sampai hari ni masih lagi ada yang baca huruf dot tak betul. Wa 'inaban wa qadba. Mana nak letak ni? Makhraj dia dekat mana ni? Lidah kita, lidah ni. Sekejap. Dah hilang dah lidah ni. Tinggal gigi je. Okey. Sepatutnya ada lidah kat sini. Sepatutnya ada lidah. Okey, huruf dot ni bila kita nak sebut tu, ni kan lidah kita Okey, ni gigi atas. Nampak ke tak nampak ni? Okey. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Lidah kita kan dekat sini. So, lidah kita kan macam ni. Okey, letaklah lidah kita kan. Gunakan bahagian tepi ni. Gunakan bahagian tepi ni ataupun bahagian tepi ni. Bahagian dekat ibu jari ni ataupun bahagian dekat jari kelengking ni. Letakkan dekat gigi geraham. Tak kisahlah sesuainya, selesanya kanan ke kiri ke, tapi dekat tepi ni, tepi. Okey, dekat tepi lidah ni kita pergi letakkan dekat gigi geraham yang tepi belakang ni. Macam ni. Percayalah tuan-tuan puan, percayalah cakap saya. Kalau tuan-tuan puan betul-betul gunakan lidah di bahagian tepi, dia takkan melantun punya. Dia takkan melantun. Percaya dah cakap saya. Kenapa? Biasa yang lantun-lantun ni sebab dia punya makhraj tak betul. Kalaulah misal kata, okey, sambil-sambil saya cakap ni, sambil-sambil tuan-tuan puan cuba buat dekat rumah masing-masing ni, sambil-sambil tu cuba buat. Kalau tak percaya cakap saya. Okey, kalau tak percaya cakap saya. Gunakan lidah dekat bahagian tepi ni, okey? Letakkan dekat gigi geraham ni. Tengok boleh lantun ke tak boleh lantun? Dia akan jadi pelik kalau lantun. Dia akan jadi macam waqad. Sebab dia dah dekat belah dalam. Dia dah dekat belah dalam dah. Jadi kalau kita nak lantunkan tu susah. Waqad susah sebab kita dah simpan. Tapi yang selalunya buat jadi salah, yang biasanya buat jadi lantun, disebabkan dia punya lidah tu tak letakkan dekat tempat yang betul. Dia sebut huruf dot, dia pergi pakai lidah depan. Itu yang bila pakai lidah depan, dia boleh melantun. Sebab dia dah jadi huruf dal. Waqadba. Sedangkan kalau letakkan betul-betul dekat tempat yang betul, tepi lidah, letak dekat gigi geraham, paksalah macam mana pun, buatlah macam mana sekalipun, memang takkan melantun punya. Memang takkan melantun. So, selama ni yang saya duk tegur-tegur jangan lantun, tapi macam mana tuan-tuan puan boleh lantun juga sebab lidah tu tak letak ataupun tak gunakan sudut yang betul. Okey. Bila tak guna tempat yang betul, memang secara automatik dia akan jadi huruf dal punya. Bila dah jadi huruf dal, memang automatik akan lantun lah. Itu satu benda. Yang sepatutnya huruf dot, dia pergi tukar kepada dal, dia pergi lantun. Tiba-tiba jadi qalqalah. Bila betul-betul huruf tu memang huruf dal pula, tak dilantunkan pula. Jadi kat situ saya macam, macam mana pemahamannya ni?
Macam mana pemahamannya ni? Kalau yang huruf bukan dal, dia pergi jadikan dal, dia pergi lantun. Tapi kalau huruf tu memang dah terang-terang dal, dia tak baca lantun pula. So sebenarnya banyak yang kena betulkan dekat situ. Banyak yang kena dibetulkan. Okey. So waqad nak kena angkat. Nak kena angkat, letak dekat tepi. Waqad angkat lidah tu. Ni kan lidah kita ni. Okey, masa kita sebut waqad, lidah tu naik. Lidah tu naik, tapi kita gunakan tepi ni pula untuk kita hempitkan dekat gigi geraham. Waqad. Okey. Kalau letakkan dekat bahagian tepi ni, confirm takkan lantun punya, takkan lantun. Kalau nak paksa-paksa juga dia akan jadi macam ni. Waqad dia akan jadi macam tu. Susah nak keluar lantunan tu sebab dia belah dalam. Tapi yang selama ni kita baca, kita tak letak betul-betul kat sini. Kita letak dekat depan. Tu yang jadi wa'inaban waqadba dekat depan. Waqad, nampak tak? Waqad. Sepatutnya waqad ba. Okey, so saya minta semua orang, tak ada yang terkecuali. Semua orang tolong tandakan dekat Quran tu, dekat huruf dot tu, tulis besar-besar. Jangan lantun. Okey, dah 20-26 pun masih ramai lagi yang lantunkan huruf dot ni, tuan-tuan puan. Bismillah. Nak apa jadi ahli? Muda. Oh ya? Okey, faham So bismillahirrahmanirrahim. Wa'inaban waqadba. Macam tu Wa'inaban waqadba. Okey. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan. Muncung. Jumpa dengan waw. Sambil-sambil tu dengungkan sekali. Idgham ma'al ghunnah. Wa zaitunan wa nakhla. Kha ni. Kha ni pastikan berkahak. Wa nakhla. Jangan wa nahla. Wa nah. Jadi huruf ha pedas. Wa zaitunan wa nakhla. Wa nakhla. Macam tu. Wa hadaiqa ghulba. Wa hadaiqa mad wajib muttasil. Wa hadaiqa ghulba. Huruf ghin ghin di depan ghu. Iqa ghulba. Ghul. Wa hadaiqa ghulba. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan. Jangan baca wa fakihatun. Jangan baca baris depan pula, baris atas. Wa fakihatan. Muncung bibir, dengung, idgham ma'al ghunnah. Tau wa abba. Sabdukan ba jangan wa aba, tak nak, sabdukan ba. Wa abba. Itu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Lakum mim matikan dengan jelas dan terang. Li'an'amikum mim matikan dengan jelas dan terang juga. Izhar
izhar syafawi. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت panjang ja 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Atis masukkan terus dekat sad, alif lam syamsiah. Jangan atil. Jangan atil so, tak nak. Atis so panjang 6 harakat. Okey, mad lazim kalimi musaqqal. Okey, dah panjangkan so 6 harakat, lepas tu kahakkan sekejap. Bukan kahakkan sekejap, bunyikan kahak sekejap dekat huruf kha tu sebab dia bersabdu, kena tekankan sekejap. Ustaz, bila tanwin berjumpa dengan waw baru kena moncong ya? Ya, betul. Kalau jumpa dengan waw kena moncong. Tujuannya apa moncong-moncong ni? Supaya kita nak memasukkan ke dalam waw itu. Sebab kalau tanwin bertemu dengan waw, hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah. Macam mana cara nak baca dengan hukum idgham ma'al ghunnah? Dengan kita memasukkan. Macam mana cara nak memasukkan? Moncong lah. Itu tujuan moncong tu. Okey, contoh kalau kita baca wafakihatan, saya tak moncong contoh. Wafakihatan wa abba. Dengung tak? Dengung. Masuk tak? Tak masuk. Dengung tapi tak masuk. Sedangkan dekat sini kalau ikutkan hukum adalah idgham ma'al ghunnah. So kena baca dengan idgham ma'al ghunnah. Bukannya kena baca dengan ikhfa hakiki, tak. Kena baca dengan idgham ma'al ghunnah. So sebab itulah kena moncong bila jumpa dengan waw, sebab kita nak memasukkan. Kita nak dengung, kita nak masuk. Kita bukan nak dengung sahaja tapi tak masuk. Ataupun kita bukan nak masuk sahaja tapi tak dengung, bukan. Kita nak dua-dua ada. Dengung pun ada, masuk pun ada. So itulah tujuan kita baca dengan moncong bila jumpa dengan waw. Wa fakihatan wa abba. Kena macam tu. Dia tak boleh wa fakihatan wa abba. Dia tak boleh macam tu. Faham itu nama dia idgham ma'al ghunnah. Baik. Kemudian yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Mar'u min. Jelaskan nun mati izhar halki. Mar'u min akhihi. Panjang. Akhihi. Panjang. Sebab ada ya kosong sebelumnya baris bawah, maka ini adalah mad arid li sukun. Nak baca 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Belakang huruf ha besar. Mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Kena bunyikan jugalah ha tu, kena jelaslah dengar. Jangan macam ni. Wa ummihi wa abi. Bukannya tak salah, tapi hanya tu macam tak dengar sangat. Kalau orang yang tak dengar, dia seolah-olahnya dengar macam dia baca ba ya je, ha tak ada. Wa abi. So kalau seelok-eloknya wa ummihi wa abi. Ada ha kat belakang, tarik sikit. Okey. Wa sahibatihi wa bani. Ha tu ha pedas ke ha simpul, yang mana? Yang ni ke? Yang ni ha simpul. Ini ha bulat, ha besar. Ini ha besar. Okey.
Ha simpul nama dia. Kalau ha pedas macam ni. Wasahi. Yang waqaf tu, waqaf ni adalah ha simpul. Ha simpul. So bila ha simpul dia jadi bulat lah. Okey, dia jadi besar. Akhi. Ada tak boleh min akhi. Min akhi. Tak boleh. Dia bukan ha pedas. Dia ha simpul, besar. Min akhi. Macam tu. Itu beza dia, ha simpul dengan ha pedas. Okey. Wa sahibatihi. Dua harakat hi maksilah qasirah. Maksudnya ha biasa ya ustaz. Kadang-kadang tak boleh nak kata ha biasa juga. Kadang-kadang ada orang dia cakap ha biasa tu ha simpul. Kadang-kadang ada orang cakap ha biasa tu ha pedas. Jadi saya tak boleh kata ha biasa. Sebab takut pada kita biasa, pada orang lain tak biasa. Okey, so terpulanglah macam mana pun kefahaman tuan-tuan dan puan, tapi yang biasa kita guna adalah ha pedas dengan ha simpul. Ha pedas dengan ha simpul. Ikutlah mana-mana yang tuan-tuan dan puan rasa mana yang biasa, mana yang tak biasa. Tapi nak senang, nak mudah, ha pedas, ha simpul. Bezakan dua tu je. Okey. Wa sahibatihi wa bani. Sama juga ha simpul kat belakang. Likullim terus matikan dekat mim mati ni. Apa orang panggil? Matikan terus dekat mim mati izhar syafawi. Hamzah wasal ni tak payah diambil peduli, tak payah. Nak baca baris apa ni ustaz hamzah wasal ni? Aduh, dah lah tak ada baris hamzah wasal ni, pening lah. Likulli amri'im, likulli imri'im, likulli umri'im. Semua salah. Semua salah. Okey, dia kena matikan terus dekat mim, buang hamzah wasal ni jauh-jauh. Likullim lim lim. Likullim ri'im minhum. Likullim ri'im minhum. Ri'im min idgham ma'al ghunna. Ri'im minhum yawma idzin ikhfa hakiki. Yawma idzin sya'nui. Kalau tadi jumpa dengan waw kena moncong. Kalau jumpa dengan ya kena senyum. Sya'nui yughni. Kenapa? Sebab kita nak masukkan ke dalam ya. Sama macam kita moncong nak masukkan ke dalam waw. Sama juga contoh yang saya nak bagi dekat sini. Contoh kalau kita tak senyum. Contoh tengok baik-baik. Yauma idzin sya'nu yughni. Sya'nu yughni. Maksudnya kita dengung tapi kita tak masukkan. So, macam mana cara nak memasukkan? Dengan cara kita senyum. Sya'nui. Jangan sya'nuyu. So, dia tak masuk kat situ. Tak boleh. Okay, sebab ini adalah idgham ma'al ghunnah. Sya'nui yughni. Nun tu tak dengung ke ustaz? Nun mana? Nun yang mana? Nun yang ni ke? Kalau nun yang ni tak dengung. Kalau nun yang ni tidak dengung. Kalau nampak ada tanda sukun, ada tanda mati, automatik tak dengung. Kalau nampak ada tanda mati, ada tanda sukun, secara automatik tak dengung. Dia akan jadi izhar. Yang min ni, min izhar halki, mim nun mati. Hum mim mati izhar syafawi. Faham? Wujuhu yau. Sama juga. Wujuhu masukkan dekat ni, senyum. Wujuhu yauma idzim. Jumpa waw tadi kena buat apa?
Moncong bibir. Jumpa ya tadi kena buat apa? Senyum. Jumpa mim sabdu kena buat apa? Rapat bibir. Ini semua yang saya sebut-sebut ni adalah idgham ma'al ghunnah. Wujuhu yawma idzim, macam tu. Dia tak boleh yauma idzin musfirah. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab ini idgham ma'al ghunnah. Kalau contoh kita baca yauma idzin musfirah, itu maksudnya kita baca ikhfa hakiki. Mana boleh kita baca ikhfa sedangkan di sini hukum bukan ikhfa. Sedangkan di sini hukum adalah idgham ma'al ghunnah. So kalaulah misal kata kita baca yauma idzin musfirah, lepas tu ada orang cakap salah tu, tak boleh tu. Asal pula salah? Kan saya dengung tu. Memang betul dengung. Memang betul dengung. Cantik dah dengung tu. Tapi cara yang kita baca itu adalah ikhfa hakiki. Sedangkan kalau ikutkan hukum di sini, tanwin bertemu dengan mim sabdu bukan ikhfa hakiki, idgham ma'al ghunnah. Jadi kenapa baca dengan cara ikhfa hakiki? Kenalah baca dengan idgham ma'al ghunnah. Sama juga macam contoh hukumnya mak asli 2 harakat. Sepatutnya mak asli 2 harakat, tapi kita pergi pula baca dengan mak jaiz punya. Kita pergi baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Salah lah. Sama juga dengan ini. So bila jumpa dengan mim sabdu, apa yang nak kena buat? Rapat bibir. Yauma idzim musfirah. Macam tu. Jangan yauma idzin musfirah, salah. Okey? Dhahikatum, sama juga, nampak? Tanwin jumpa dengan mim sabdu, sama je macam tadi. Buat apa? Rapat bibir. Dhahikatum mustabshirah. Jangan dhahikatum jangan macam tu. Tak boleh. Dhahikatum mustabshirah. Jangan mustabshirah. Jangan mustab lantunkan ba. Mustabshirah. Wa wujuh, ada 2 satu wa, satu wu. Jangan tertinggal satu pun, tak nak. Wa wujuh, wa wujuhu. Kenapa kena buat macam tu? Sebab jumpa dengan ya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ghabarah. Ghin ghin. Gha. Ghin gha. 'Alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Jangan tarhaqaha. Jangan tarhaqaha pula. Tarhaquha. Qaf berbaris depan. Tarhaquha qatarah. Qatarah. Tukarkan ta marbutah kepada ha. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika mad wajib muttasil, la 4 ataupun 5 harakat. Ulaika humul kafaratul fajarah. Fajarah. Ta marbutah belakang ni tukarkan kepada ha simpul. Fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Main okey ke tadi? Dia tak double suara. Ni apa? Live ke? Apa?
Semalam punya lah. Oh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tu dia tadi bacaan surah Abasa ayat 22 sampai ayat 42. Macam mana tuan-tuan puan untuk kita punya macam mana untuk kita punya bacaan kita, pembelajaran kita, apa yang saya kongsikan ni. Ni apa? Tu atas tu. TikTok. Ni sekarang kan? Okey, so kalau misal kata tuan-tuan puan okey, faham dengan apa yang saya jelaskan, dengan apa cara yang saya terangkan tuan-tuan puan, saya nak tengok sikit lah dekat komen, boleh tak? Komen ramai-ramai, seronoknya cinta Al-Quran. Boleh? Seronoknya cinta Al-Quran, tanda tuan-tuan puan faham apa yang dipelajari. Kalau tuan-tuan puan suka, kalau tuan-tuan puan okey dengan cara penyampaian dan cara pengajaran yang saya sampaikan kepada tuan-tuan puan, saya nak tengok sikit dekat komen, seronoknya cinta Al-Quran. Boleh Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan puan. Okey. Saya tak minta banyak pun sebenarnya dekat tuan-tuan puan. Sebagai pengajar, sebagai guru, kami cuma mengharapkan supaya apa yang diajarkan itu boleh masuk, boleh faham lah untuk tuan-tuan puan pelajari. Kalau lah misal kata tak dapat semua tuan-tuan puan, dapat sikit-sikit pun okey, tak ada masalah. Dapat sikit-sikit pun okey, tapi janganlah tak dapat apa-apa langsung. Kan, janganlah terdapat apa-apa langsung. Saya rasa hari ini saya banyak tekankan berkenaan dengan idgham al-ghunnah tadi. Mungkin ada orang yang dah tahu, tapi kita pun tak tahu. Mana tahu ada orang dalam ni yang tak tahu lagi, yang betul-betul baru nak belajar, baru-baru jumpa live daripada Cepat Quran ke apa ni kan. So kita sama-sama lah buat ulang kaji, kita belajar sama-sama, insya-Allah. Saya harap bermanfaat lah. Saya harap bermanfaat lah kepada semua, insya-Allah. So, untuk sesiapa yang mungkin baru pertama kali nampak kita punya live kita ni, apa benda ni, Cepat Quran ni apa benda ni, jemputlah follow dulu. Okay, jemput follow dahulu. Assalamualaikum Ustaz, dah pergi interview belum? Saya 11 hari bulan 5. Doakan saya tuan-tuan puan, saya takut sangat ni. Sejujurnya cakap, saya takut sangat ni sebab saya tak pernah interview kerajaan selama ataupun seumur hidup saya. Ni pertama kali saya nak interview ni. 11 hari bulan nanti. Doakan saya tuan-tuan puan, dipermudahkan, dilembutkan lidah, dilancarkan lisan untuk interview nanti, insya-Allah. Temuduga perguruan untuk cikgu KPM. Doakan saya tuan-tuan puan, insya-Allah. Kalau cara pengajaran saya macam tu tadi, rasa-rasa boleh tak tuan-tuan puan? Interview dekat mana? Dekat Melaka. Saya dapat dekat IPG Melaka. Saya dapat interview dekat IPG Melaka. Sekarang ni tengah besar-besaran ni. Daripada 27 hari bulan, rasanya hari yang pertama interview. Tengah buat besar-besaran sekarang ni, interview untuk IPG punya. Saya punya turn bulan 5. Tapi dah tak lama dah, tinggal seminggu je ni. Doakan saya tuan-tuan puan, insya-Allah. Doakan saya. Saya sangat-sangat mengharapkan doa daripada tuan-tuan puan. Okay, manalah tahu dalam ramai-ramai ada yang Allah angkat, ada yang Allah makbulkan doa tuan-tuan puan. Doakan saya supaya dapat menjawab soalan-soalan daripada panel. Doakan saya supaya saya dapat, orang panggil apa, melepasilah interview perguruan ni, dan dapatlah menjadi guru KPM pula, insya-Allah. Okay, alright, baik, alhamdulillah tuan-tuan puan. So itulah tadi bacaan kita pada hari ini, surah Abasa. Surah Abasa. Diharapkan tuan-tuan puan dapat memanjang-manjangkan lah, dapat menyebar-nyebarkan, dapat mengkongsi-kongsikan ilmu ini kepada yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Bawa alat bantu mengajar, ya betul. Saya pun tak buat lagi alat bantu mengajar, tak ada masa lah saya. Siang dah kerja kan, tinggal malam je lah saya nak kena buat, cari-cari barang-barang kotak-kotak ke apa ke, mani lakat ke. Banyak yang saya nak kena baca pasal isu-isu semasa apa semua ni.
pasal pentadbiran, pasal KPM. Doakan saya lah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak doa-doanya semua. Okey, baiklah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. So untuk siapa-siapa yang nak belajar, untuk siapa-siapa yang nak apa orang panggil, kalau dah belajar sekalipun, kalau misal kata nak buat ulang kaji, kalau misal kata nak buat ulang kaji tuan-tuan dan puan, nak belajar balik daripada awal, nak belajar balik daripada asas tuan-tuan dan puan, kami di sini menyediakan silibus pembelajaran. Kami di sini sediakan silibus pembelajaran dengan menggunakan teknik ataupun dengan menggunakan kaedah Al-Barki. Dengan kaedah Al-Barki lah. Yang mana tuan-tuan dan puan dah ramai. Dah ramai yang alhamdulillah membuktikan bahawa kaedah ini pun kita boleh pakai juga selain daripada Iqra' lah. Kaedah ini pun kita boleh gunakan selain daripada Iqra'. Ustaz kena buat aktiviti fizikal tak masa interview nanti? Katanya aktiviti fizikal tak ada. Aktiviti fizikal rasanya tidak ada kali ni. Dia sekadar ambil kita punya tinggi, berat berapa. Itu je. Aktiviti fizikal tak ada rasanya untuk sesi IPG yang kali ni punya. Okay, alright, baik. So tuan-tuan puan boleh tengok dekat beg kuning sekarang. Tolong doakan anak saya interview esok. Ustaz, PDPP course di IPG Lipis. Sama-sama dengan saya lah IPG Lipis insya-Allah, insya-Allah. Semoga apa yang dibaca, apa yang diulang kaji semua melekat dalam kepala. Semoga dapat menjawab setiap persoalan daripada panel dengan cermat, dengan lancar insya-Allah. Okey, dan dapat berjaya lah dan akhirnya dapat menjadi pendidik ataupun guru untuk KPM insya-Allah. Okey, baik. So tuan-tuan dan puan, ini yang saya katakan tadi, kita ada sediakan silibus pembelajaran Al-Barki yang mana kalau tuan-tuan dan puan check out, kalau tuan-tuan dan puan beli buku ini tuan-tuan dan puan, bidang apa? Saya punya COS, jadi dia tak ada bidang pengkhususan. Dia kalau PDPP dia ada bidang pengkhususan. Kalau saya COS dia bagi general je. So saya boleh mengajar apa-apa saja. Kalau tak ada aktiviti fizikal baguslah. Aktiviti fizikal tu yang susah. Oh ya ke? Saya tak pernah, sebab saya sejujur cakap saya pertama kali mohon untuk cikgu ni, untuk UKCG hari tu, jawab soalan UKCG semua. Pertama kali alhamdulillah terus lepas lah. Sebab saya dengar kawan-kawan saya rupa-rupanya ramai yang kata dah 3 kali 4 kali tak lepas-lepas. Alhamdulillah rezeki saya untuk lepas UKCG tu sekali je. Saya mohon-mohon macam tu, sekali tengok lepas. So ni nak tempuh temu duga pula lah ni. Prepare mock teaching Ustaz, insya-Allah tu lah. Saya pun tengah fikir mock teaching ni nak ajar apa ni. Saya ingat nak mengajar subjek agama je. Fizikal ramai sangkut. Oh ya ke? Rasanya kali ni tak ada fizikal ni. Kalau tuan-tuan puan misal kata ada apa-apa tips yang nak kongsi dengan saya, nanti kongsi boleh cari saya lah. Tuan-tuan puan tahulah nak cari saya macam mana kan. Kalau ada apa-apa nak kongsi, boleh kongsi dengan saya lah. Saya sangat-sangat memerlukan sekarang ni. Nak menunggu pada hari yang temu duga ni, ya Allah, saya tak boleh buat kerja apa-apa. Buat tu tak kena, buat ni tak kena, nak berehat pun tak sedap, nak baring pun tak sedap, nak duduk-duduk rehat, makan-makan sekejap pun tak sedap, selagi tak lepas. InsyaAllah tuan-tuan puan. Okey, baik. So ni tuan-tuan puan dekat beg nombor 1 boleh buka sekarang. Boleh buka sekarang beg nombor 1. Kita ada buku asas dan buku tajwid. Kita ada 2 buah buku. Kita ada 2 buah buku untuk buku apa orang panggil asas Al-Barki dan juga tajwid Al-Barki. Kedua-dua buah buku ini tuan-tuan puan beli dekat nombor 1, beg nombor 1, check out dekat beg nombor 1, dan kemudian nanti kita akan daftarkan. Kita akan daftarkan, adalah caranya nanti macam mana, adalah step-stepnya yang tuan-tuan puan kena ikut satu persatu. Okey, so nanti tuan-tuan puan akan didaftarkan sebagai ahli cepat Quran. Okey, akan didaftarkan sebagai ahli cepat Quran dan akan dapat keistimewaan sebagai ahli cepat Quran insya-Allah. Okey, alright, baik.
Boleh check out dekat beg nombor 1 ini tuan-tuan puan. Ustaz ada pengalaman mengajar bercakap dengan lancar. InsyaAllah lah. Tapi saya takut soalan-soalan random tu kan, soalan-soalan isu semasa ke perbincangan dalam kumpulan tu yang saya risau tu. Lepas tu banyak lagi lah tips-tips yang saya kena baca sebenarnya, sebab saya tak pernah menghadiri temu duga yang formal-formal lah seumur hidup saya. Ini kali pertama ni. Tiba-tiba pula dapat rezeki kan. InsyaAllah lah doakan kalau misal kata ada rezeki lepas interview kali ni, berkemungkinan akan masuk sekolah bulan 1 tahun depan. Macam tu. Okey, baik. Dan kemudian yang seterusnya tuan-tuan puan, dekat beg nombor 1 dah. Kemudian saya nak tunjukkan kita ada beberapa produk-produk yang baru. Kita ada produk-produk yang baru. Ustaz di mana nak dapatkan mana? Macam mana nak bagi Boleh komen ke? Komen tapi buat macam ni sikit. Tapi sekejap je. Boleh. Okey, kejap kita keluarkan jap. Sebab kadang-kadang tak boleh ni kita nak keluarkan ni apa nak keluarkan. Okey, cuba. Nanti saya keluarkan terus ambil terus ambil. Okey, saya tak boleh keluarkan lama-lama ni. Okey, tak boleh keluarkan lama-lama. Ambil sekarang. Kalau dah cakap dah Puan Hasnah. Puan Hasnah Mat Jali. Kalau dah cakap dah ambil sekarang. Lepas tu saya nak kena delete balik ni. Benda ni bahaya, tak boleh lama-lama. Puan Hasnah kalau dah cakap dah. Yang minta Puan Hasnah. Puan Hasnah, okey dah, baik. So, nanti boleh cari Farhan. Okey? Ada apa-apa persoalan, ada apa-apa masalah, boleh cari Farhan. Okey? Alright, baik. InsyaAllah. Yang seterusnya. Okey, saya nak tunjukkan barang-barang, antara barang-barang yang baru ni lah. Okey, ada dekat sebelah saya ni tuan-tuan puan. Kita ada makanan-makanan orang panggil nak mengunyah-mengunyah tu. Okey, sebenarnya saya takut orang yang tak tahu. Saya takut nanti ada yang tak tahu. Saya takut saya keluarkan barang sikit je dekat beg kuning, nanti ingatkan itu je yang ada dekat beg kuning kita. Sebenarnya tak tuan-tuan puan. Sebenarnya barang kita dekat beg kuning kita, dekat TikTok shop kita ada banyak. Makanan ada. Makanan kesihatan ada. Biskut ada. Makanan sunnah ada. Keripik ada. Keropok ada. Pakaian-pakaian lagi, jubah, tudung sarung, tudung sarung ada, tudung bawal ada, telekung pun ada, telekung dewasa ada, telekung kanak-kanak ada. Yang lelaki kain pelekat ada, kopiah ada. Sehingga ke barang-barang gadget pun kita ada juga tuan-tuan. Barang gadget pun ini ni nombor Farhan Puan apa? Puan Siti. Itu Farhan punya. Tak apa, kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa nak tanya ke, boleh cari Farhan akan bantu nanti. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Tengok dekat beg kuning sekarang, dekat beg nombor 1. Beg nombor 1 kita ada korma Safawi. Beg nombor 1 kita ada korma Safawi tu tuan-tuan. Tak apalah. Okey. Korma Safawi ni tuan-tuan boleh buka dekat beg kuning. Siapa Farhan ni? Farhan admin kita. Farhan kita punya admin. Farhan memang jarang-jarang keluar dekat skrin. Tapi dia yang bertanggungjawab untuk mengelolakan kesemua ni. Admin. Tak kenal, rasanya Puan Siti baru lagi ni. Farhan yang paling lama kat sini.
Farhan ni admin. Jadinya kalau misal kata ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa masalah ke, boleh cari dengan Farhan. Nanti kalau benda tu nak disampaikan kepada saya, Farhan akan sampaikan kepada saya. Tak ada kan kata kau orang baru. Orang tu yang orang baru. Okey. Yang saya keluarkan tadi tu bukan nombor saya tau. Itu bukan nombor saya, itu nombor official. Senang kata nombor official Cepat Quran lah. Dan yang pegang nombor tu adalah Farhan, admin kita macam tu. Okey. Baru masuk hari ni. Baik. Puan Siti kalau belum follow kita dulu Puan Siti Kalau belum follow, tekan butang follow tu dulu. Okey, kita ada kurma Safawi. Kurma sebenarnya kita ada 5 kurma. Okey, kita ada kurma Ajwa, kurma Safawi, kurma Egypt, kurma Mekjol dan juga kurma Maryami. Okey, kita ada 5 kurma. Yang saya tengah buka sekarang ni adalah nombor 1 adalah kurma Safawi. Tuan-tuan dan puan, kurma Safawi ni dia lebih kurang sama macam kurma Ajwa, tapi bezanya kurma Safawi dia punya saiz dia panjang-panjang lagi daripada kurma Ajwa. Okey, kalau kurma Ajwa tu dia macam bulat-bulat macam tu kan. Kalau kurma Safawi dia macam panjang-panjang. Dia macam panjang-panjang, tapi dia punya tekstur dia punya warna dia punya rasa dia sama je. Sebiji dengan kurma Ajwa. Sama je. So jangan tertukar pula Safawi dengan Ajwa. Tapi kalau tuan-tuan tengok dekat beg nombor 1 sekarang ni, kita ada kurma Safawi lah. Boleh tengok dekat situ tuan-tuan berapa harga yang tuan-tuan boleh dapatkan. Okey, dekat kurma Safawi itu ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 500 gram, ada yang 250 gram. Terpulang lah tuan-tuan nak beli yang besar, yang banyak ke, yang kecil ke. Okey, yang sikit ke, kita ada buat untuk 5 kilo, untuk 1 kilo, 500 gram dan juga 250 gram. Okey, untuk kurma Safawi pada beg nombor 1 ini. Okey, baik. Dan kemudian beg nombor 2. Beg nombor 2 kita ada kurma Ajwa. Kurma Ajwa saya cakap tadi. Kurma Ajwa ni tuan-tuan dan puan, kita ambil grade yang jumbo punya Kita ambil saiz jumbo. Saiz jumbo. Sebelum ni pun kita ada kurma Ajwa juga. Cumanya yang sebelum ni punya kita ambil yang large punya. Saiz large, besar. Sekarang ni kita ambil stok yang saiz jumbo. Jumbo ni maksud dia lagi besar daripada large. Okey, lagi besar daripada large lah. So isi dia akan jadi lebih tebal. Macam tu. Okey, kurma Ajwa ni tuan-tuan dan puan sama juga. Untuk kurma Ajwa pun ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 500 gram, 250 gram dan juga 150 gram. Tapi saya tak tahulah 150 gram masih ada lagi ke tak ada. Kalau dulu kurma Ajwa kita ada buat 150 gram. Kalau tak ada, mungkin yang paling kecil adalah 250 gram lah. Boleh tengok sendiri, boleh tekan dekat bawah tu, beg nombor 2 tu. Okey, berapa harga yang tuan-tuan dan puan dapat dekat situ untuk kurma Ajwa. Yang ni kita ambil grade jumbo ataupun saiz yang saiz jumbo punya. Saiz jumbo punya kurma Ajwa. Okey, baik. Dan kemudian beg nombor 3. Beg nombor 3 kita ada buah apricot. Buah apricot. Boleh tengok ni tuan-tuan dan puan. Nampak cantik warna dia kuning terang macam tu. Okey. Ni kita ambil yang kualiti dia lagi baik lah daripada sebelum ni. Okey, dia lagi orang panggil apa? Kualiti dia grade A punya lah. Okey. So ni adalah buah apricot. Buah apricot ni kita buat 500 gram sahaja tuan-tuan dan puan. Kita ada satu saiz atas sahaja ataupun satu berat sahaja, iaitu 500 gram. So buah apricot ni kita tak ada jual yang 5 kilo ke, yang 1 kilo ke, ataupun yang kecil 250 ke, tak ada. Memang kita buat 500 gram. Untuk buah apricot ini 500 gram dengan harga RM29. Dengan harganya adalah RM29. RM29 untuk 500 gram buah apricot. Siapa-siapa yang suka makan buah apricot ni tuan-tuan dan puan,
boleh check out dekat beg nombor 3. Ini pun produk baru juga ni. Dulu kita dah buat masuk tapi dah habis. Lepas tu lama kita tak restock. Lepas tu ada permintaan nak lagi buah apricot, so kita bawa balik lah. Kita bawa masuk semula buah apricot ini. Okay, boleh dapatkan, boleh check out dekat beg nombor 3. Okay, baik. Dan kemudian yang seterusnya, beg nombor 4, kita ada biskut Choco Bear. Biskut Choco Bear. Wow, ini memang sedap tuan-tuan puan. Terus terang cakap lah. Tapi saya tak tahulah kalau orang tua-tua suka ke tak ke ni. Biskut Choco Bear ni, biskut dia ni, okay, dalam dia ada coklat tau. 500 gram banyak tak? Ini 500 gram. Ini 500 gram kan? Ini 500 gram macam ni lah. Sebab dia berat tau. Ponor lidah. Sebab buah apricot dia berat. Jadi 500 gram dia kita pakai yang macam ni lah. Ni saya pegang ni adalah 500 gram ni. Sebab kita buat semua ni berdasarkan gram. Dalam bekas-bekas ni semua kita akan masuk berdasarkan berapa gram macam tu. So kalau satu bekas yang saya tengah pegang sekarang ni adalah 1 gram. 1 gram pula. 500 gram. Ni. Okay. Kalau nak dikira-kira dalam ni saya rasa mungkin dalam 40 ada. Mungkin dalam 30 lebih 40 keping. Macam itulah lebih kurang saya rasa lah. Tak tahulah kan. Sebab dia bukan ikut besar, bukan ikut kecil. Dia ikut gram. Berapa ringgit tu kalau tengok. Kalau buka balik Fan, beg nombor 3. Kalau tengok dekat sini harganya 29. Tapi kalau lah misal kata tuan-tuan puan boleh dapat harga yang lebih murah, mungkin ada diskaun lebih TikTok bagi dekat situ, mungkin akan dapat lagi murah daripada 29 lah. Tapi harganya di sini kalau saya tengok dekat TV sekarang ni harga RM29. Kalau Puan Norlida nak, boleh terus check out dekat beg nombor 3 tu sekarang. Okay. Kalau Puan Lia pun berminat, boleh check out dekat beg nombor 3 itu sekarang. Boleh check out sekarang. Sebab kejap lagi saya nak masukkan produk yang lain pula. Saya tengok RM39. RM39. RM39 tu mungkin harga asalnya. Mungkin harga asal 39. Tapi 29 ni mungkin dah dikurangkan. Sebab dia takkan macam ni. Dia takkan harganya 29 tiba-tiba jadi 39. Tak. Dia akan jadi lagi rendah. Okay, dia akan jadi lagi rendah sebab harga yang kedua tu adalah harga yang sudah dipotong diskaun ataupun dah dibagi diskaun daripada TikTok. Macam tu. Okay, sebab tu saya selalu cakap setiap orang dapat harga lain-lain. Kita akan letakkan harga yang asal. Sebagai penjual kami akan letakkan harga yang asal. Tetapi berapa TikTok nak potong, berapa TikTok nak bagi, barang apa, berapa banyak, itu semua TikTok punya kerja lah. Itu semua TikTok punya kerja lah. Okay, bukan kami. Kami cuma keluarkan harga asal sahaja. So benda tu saya tak tahulah dia akan ukur macam mana. Dia akan menetapkan tu macam mana. Tapi kalau saya tengok dekat TV sekarang, harganya adalah RM29. Okay, alright, baik. Ni tuan-tuan puan, saya nak bagi tahu tadi beg nombor 4 ni. Beg nombor 4 ni tuan-tuan puan, dia Choco Bear. Choco Bear ni maksudnya dia adalah biskut dan di dalam dia ni ada coklat cair. So kalau kita makan, kita kunyah, kita gigit tu, coklat cair tu dia akan cair dekat mulut lah. Okey, untuk yang ini tuan-tuan puan, ini ada satu bekas juga. Ada dua kan? Ini ada dua bekas. Okey, ada yang besar, ada yang kecil. Okay, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar kita akan pakai bekas macam ni lah. Ni bekas besar lah ni. Kalau yang kecil kita akan pakai bekas macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Kalau tak silap saya, satu 800 gram, satu 400 gram. Kalau tak silap saya lah, yang saya ingat. So, yang saya pegang yang besar ni sekarang ni adalah 800 gram. Okay, 800 gram.
Kalau nak beli yang besar, boleh beli yang besar ni 800 gram. Kalau yang kecil 400 gram. 400 gram dia akan pakai bekas yang macam ni ya. Saya nak order kacang botak, okey boleh. Beg yang seterusnya, beg nombor 5 kita ada kacang botak. Beg nombor 5. Okey, Puan Azizah nak kacang botak yang original ke nak yang pedas? Nak yang biasa yang tak pedas ke nak yang pedas? Sebab dekat beg nombor 5 sekarang kita keluarkan kacang botak yang pedas. Buka campur juga satu yang tak pedas. Sebab ada orang kadang-kadang dia suka yang tak pedas. Okey. Kacang botak kita ada 2 tau. Kacang botak ada yang pedas, ada yang tak pedas. Mana datang dia punya pedas tu? Dekat dia punya tepung yang dia pakai tu. Saya tak tahulah dia pakai tepung bestari ke apa ke. Tapi dia ada pedas sikit lah macam tu. Nak yang original, okey. Nak original tengok dekat beg nombor 1 sekarang. Nak original tengok dekat beg nombor 1 sekarang. Yang ni original, yang tak pedas. Kacang botak Kacang botak yang tidak pedas. Ni yang tak pedas ni. Ni kacang botak yang tak pedas. Okey. Untuk kacang botak ini pun ada 2 bekas ataupun ada 2 berat. Satu yang besar, satu yang kecil. Macam ni. Yang besar macam ni. Yang kecil ni macam ni. Okey. Kalau nak yang original ataupun nak yang tak pedas, boleh tengok dekat beg nombor 1. Kalau nak yang pedas, kalau suka yang pedas, boleh check out dekat beg nombor 6. Terpulanglah tuan-tuan dan puan. Tengok berapa harga dapat. Kalau ada voucher, tolong claim voucher dahulu. Kalau ada voucher, tolong claim voucher dahulu, baru check out. Okey? Makcik nak buah apricot, boleh makcik? Boleh. Buah apricot boleh tengok dekat beg nombor 4. Nak check out, boleh check out dekat beg nombor 4. Oh, satu lagi saya lupa nak bagi tahu. Kalau ada siapa-siapa yang nak buat COD, boleh COD. Siapa-siapa yang nak COD, boleh COD. Mungkin ada yang tak pandai nak beli secara online, nak barang sampai dulu baru nak bayar pun boleh juga. Tapi waktu orang tu datang, orang tu bagi barang, kena sediakan duit, kena bayarlah. Jangan pula bila orang tu dah sampai tiba-tiba cakap tak ada, saya tak ada beli pun, contohlah kan. Ataupun cakap tak nak lah, tak nak bayarlah, tak nak belilah, pulang balik lah. So sebab kalau buat macam tu, dia akan menyusahkan banyak pihak. Pedas budak-budak tak boleh makan pula. Dia tak pedas sangat. Mungkin kalau budak-budak yang 3 tahun, 4 tahun takut-takut tak tahan pedas lah. Tapi kalau kita ni, dia bukan pedas mana pun. Okay? Dia bukanlah pedas-pedas macam pedas kita makan cili tu, tidak. Dia sekadar tepung yang pedas sikit. Itu je. Tapi kalau tak nak yang pedas, boleh je ambil dekat beg nombor 1 tadi. Beg nombor 1 tadi ada yang original lah. Original manis-manis kacang tepung dia tu kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ini contoh baru makanan yang saya tunjuk. Baru beberapa makanan. Itu pun banyak lagi sebenarnya. Kita ada apa lagi? Kita ada kismis. Kita ada kacang campur. Kita ada kacang gajus. Kita ada kacang shendong. Kita ada kacang parang. Kita ada kacang parang. Kita ada kacang parang original, ada kacang parang pedas. Okey. Lepas tu kita ada kerepek pedas. Kita ada kerepek pedas tu kerepek ubi kerepek ubi pedas. Lepas tu kita ada keropok tam-tam, keropok ketam. Lepas tu kita ada buah campur, kacang campur. Itu makanan baru.
Lepas tu makanan-makanan kesihatan, kalau tuan-tuan puan nak madu ke, nak minyak zaitun ke, nak saffron ke, nak buah tin ke, boleh tengok dekat kita punya TikTok shop kita lah. Boleh tengok dekat kita punya TikTok shop kita. Okay. Dan kemudiannya dari segi pakaian pula, okay. Pakaian kalau perempuan tu ada apa? Ada telekung, ada telekung dewasa, ada telekung kanak-kanak, ada tudung sarung dewasa, ada tudung sarung kanak-kanak. Okey. Ada jubah, ada kaftan, ada tudung bawal, ada kain batik. Kain batik yang berjahit ada, kain batik yang tak berjahit ada. Keropok ketam macam mana? Keropok ketam tu yang tam-tam tu, tahu tak? Tam-tam. Tak ada pula dekat sini. Ambil jap kan? Buka dulu. Keropok ketam ada dekat bilik ustaz kejap Keropok ketam tu yang tam-tam tu. Yang warna oranye tu lah. Yang warna oranye yang rangup tu. Keropok ketam ni sekarang ni saya tengah pinkan beg nombor 1 ni. Dekat bilik ustaz ada rasanya. Kalau COD boleh nanti hantar hari Sabtu. Kalau COD boleh nanti hantar hari Sabtu. COD dia tengok berdasarkan bila yang puan order. Okey, bila yang puan order. Contoh misal kata hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Mungkin puan order hari ni, esok kita start hantar. Esok hari apa? Hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu. Berkemungkinan hari Sabtu boleh sampai. Berkemungkinan hari Sabtu akan sampai. Paling lambat pun hari Ahad. Tapi biasanya 2 hari je. Biasa 2-3 hari dah boleh sampai dah. Okay. So, kalau nak sampai hari Sabtu tu, InsyaAllah dah boleh order sekarang. Dah cantik-cantik dah tu. Dah kira dah cantik lah tu. Order hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Paling lama pun kita letaklah 3 hari. Okay, ni keropok ketam tadi. Siapa yang tanya keropok ketam? Keropok ketam ni macam keropok tam-tam tu tuan puan. Nampak? Keropok tam-tam ni. Inilah keropok ketam. Keropok ketam ni tuan puan, kita letakkan satu bekas besar terus tau. Kita letakkan terus satu bekas macam ni. Nampak ni? Tak bergerak Tak bergerak. Sebab apa? Sebab kita padatkan betul-betul dekat dalam ni. Harga pun tak mahal tuan-tuan puan, RM17 je. Okey, RM17 sahaja. Penuh bekal ni sampai atas ni, nampak ni. Penuh. Penuh Harga RM17 untuk bekas besar yang macam ni. Untuk keropok ketam ni lah. Jangan kata budak-budak, bapak budak, atuk budak, nenek budak pun suka benda ni. Siapa-siapa yang nak dapatkan boleh check out dekat beg nombor 1 sekarang lah, yang saya tengah pinkan sekarang ni. Cik dah order. Okey, terima kasih banyak-banyak membeli dengan kita. Terima kasih. Okey, semua orang lah yang dalam ni yang membeli dengan kita, terima kasih banyak-banyak InsyaAllah saya doakan semoga apa orang panggil ni? Semoga dimurahkan rezeki selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, diberikan kesihatan yang baik dan berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Okey, alright. Baik. Terima kasihlah tuan-tuan puan saya rasa dah cukup sampai di sini dulu, dah dekat pukul 5. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haral nanti tuan-tuan puan boleh masuk jam 9.30 malam ni dekat TikTok Cepat Quran inilah. Untuk Ustaz Makcik nak tudung sarung bentuk F. Tudung sarung. Oh, okey. Tudung sarung ni, Fatihah. Boleh? Kejap. Tengok dekat ni, meja Ustaz. Yang tudung sarung yang kita jual dulu tu. Yang ada F tu. Boleh. Kejap Saya suruh Farhan ambil kejap. Sambil-sambil tu tuan-tuan puan,
sekali dengan buah tadi. Oh, buah apricot saya nak tanya, makcik pandai bayar ataupun check up online ke? Kalau okey, sebab saya nak keluarkan, saya nak pinkan sekejap ni. Tudung sarung kan. Ni. Ya, COD boleh. Tapi dia, yelah kalau nak COD pun kena check out daripada TikTok juga kan. Lepas tu tulis pembayaran kat situ, pilih COD kan. So makcik walaupun nak COD macam mana sekalipun, tetap juga kena buat urusan tu dekat beg kuning jugalah. So daripada situlah nanti TikTok akan ambil alamat, TikTok akan hantarkan. Macam tu. Ada ni dekat saya ni. Kita ada tudung tuan-tuan puan banyak banyak. Tudung sarung. Ni tudung bawal ni. Kejap kita cari jap. Barang kita banyak tuan-tuan puan. Barang kita macam-macam. Betul. Ni. Ini contohnya lah. Tengok dekat beg nombor 1 sekarang. Tapi color ada banyak tau. Color ada banyak. Saya tak ambil lah semua. Saya ambil satu contoh je lah. Ni saya ambil macam warna light purple macam tu. Okey. Tudung sarung ni dia ada dia punya kepala dia lah, owning dia. Lepas tu dia ada tempat dagu dekat sini. Okey, ada tempat tutup dagu dekat sini. Dia punya corak-corak dia ni dia ada huruf-huruf F banyak-banyak. F kat sini. Okey. Dia punya belakang dia macam ni, cantik belakang dia ni. Okey. Warna boleh pilih dekat beg nombor 1 tu. Warna boleh pilih dekat beg nombor 1. Saya tunjukkan ni sekadar review contoh je yang ada. Warna boleh pilih option yang ada dekat beg nombor 1 tu sekarang. Tekan dekat beg nombor 1, slide sikit, tengok warna apa yang nak, pilih yang tu, kemudian tekan buy now. Tekan beli sekarang macam tu. Okey, ni tudung sarung. Ada banyak color tau, ada banyak color. Ini baru satu contoh saya tunjuk. Tudung sarung kita ada banyak sebenarnya. Tapi kita buat dekat studio, jadinya tak boleh nak angkat kamera, tak boleh nak tunjuk lah. Kalau buat dekat bilik ustaz, boleh. Dekat bilik ustaz gantung-gantung tu banyak. Tudung sarung ni Tudung bawal pun ada. Kalau siapa-siapa nak tudung bawal pun ada. Ni contoh tudung bawal. Ni tudung bawal. Ni tudung bawal. Sama juga, design Fatihah juga. Cumanya yang ni tudung bawal lah, bukan tudung sarung. Okey. Okey dah ustaz. Dah warna tak kisah. Pilihlah, pilih sendiri. Warna tak kisah tu pilih sendiri. Kena pilih tau, kena check out sendiri tau. Yang yang makcik nak tadi buah apricot. Tudung sarung. Apa tadi satu lagi? Ada 3 benda tak silap saya. Buka komen jap. Tudung sarung. Okey, sekali dengan buah apricot. Apa tadi tu lagi? Bukan, buah apricot kot. Buah apricot dengan tudung sarung. Okey, nanti check out Okey, baik, terima kasih. Terima kasih tau beli. Terima kasih support kita. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey. Alright, baiklah tuan-tuan puan saya rasa sampai di sini dululah.
Baik, saya rasa sampai di sini dulu. Dah pukul 5 dah. Kejap lagi Kang, tuan-tuan puan. Masuk jam 9.30 malam 9.30 malam untuk bersama dengan Ustaz Izwan dalam program Cepat Quran Klinik pula. Dan yang belum follow kita boleh bantu follow dahululah, insya-Allah. Okey, baiklah, terima kasih tuan-tuan dan puan. Kalau ada silap, kalau ada salah, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.